Muaz minggu ni kan aku rindu kampung aku lebih sikit kan. Betul. Semalam dah buat gulai ayam Kelantan. Hari ni apa pula? Hari ni kita buat sambal belacan. Ui, sambal belacan Kelantan. Sambal belacan Kelantan. Kena Lain gu. macam. Betul, kena gu. Ni apa kak? Kena salai dulu ke? Salai bakar. bakar. Bawang tu kita bakar. Ni apa? Lain macam. Belacan? Belacan pun kita bakar. Berapa lama bakar sampai hangus ke? Allah dah jatuh. Allah. Itu batu baru bakar tu kak. Baru bakar betul-betul. Okay, so now kita amazing. bakar. Kita kisar bahan-bahan tu pula. Yang bahan yang kita bakar tadi tu? Kita bakar tadi. Belacan je yang kita guna. Lepas tu dengan cili dan lelada. Dengan bawang putih yang kita bakar juga tadi. Kak, yang warna kuning dah masuk cecair tu apa tadi? Tu tadi jus limau kasturi. Ingat ke telur kuning. Masukkan juga limau kasturi yang yang kita belah dua, tapi buanglah biji dia. Supaya tak pahit kak betul. Ini apa? Garam, gula, serbuk perasa semua kita masukkan. Sedap sambal belacan ni. Kacau sebati. Sebab tadi pun dah ada ayam asam Jawa juga kita letak. Ni bawang yang kita bakar juga tadi kita hiris-hiris. Bawang yang kita bakar tadi tu. Masukkan juga tomato yang dipotong dadu. Last sekali masukkan lagi hirisan limau kasturi yang kecil-kecil nipis-nipis. So ada dia rasa macam apa, pahit-pahit kulit sikit lah. Semua adalah balance. Makan dengan gulai ni ngam ni kak. kak. Makan gulai semalam kan memang bertambah-tambah lah kita. Sedap weh. Melilih-lilih. Ingat makan, ingat rasa.